Heplo. Oh, heplo ni buat plo ni. Ibu dah berangkat jak menamu, dia itu nak kan jak menamu. Langkah noh elok lagi suruh kat kamu. Semua buat plo. Engkau ini kata nak, datuk ida. Uma tenang ada yang demo bina temo. Dia buka galak, dak heplo mana menyumbang. Pajak menyesal di tu. Oh, isut balik. Oh, mahu belum. Sampai apa dah belum? Kalau dia tunggu, ya boleh orang bilang. Kalau tu buat belum bunuh. Dia kawin dia dah tahu belum. Ini nanti kamu akan beramah ini. Dah. Ini kau kena buat ya. Ya. Berangkatnya segala bentuk Nabi Masjidil Aqsa itu ayat Allah kembali dengan malaikat yang naik di langit. Bersumpah Allah, wahai malaikat-malaikat lembah yang naik di langit, awaknya mesti roh hanya duduk melalui langit. Terus malu, sudah. Yang mubarik, ini Masjidil Aqsa. Adik tu binasih Nabi Muhammad. Benar malaikat terus mubarik itu menunggu kedatangan kekasih Allah yang sangat mulia. Nah, ini kata Nabi dia buat kata, gak duduk pula. Ron Jibril atau burak, Ron Nabi, cok burak Jibril, dia ikat dia buat pating burak jamun, nah pating burak jamun nanti Nabi kan. Lebih kan, gehoi Jibril dan Nabi, Jibril, mana ada? Kena Muhammad, kenapa bukan yang macam? Kena. Hai dalam perjalanan tanya lu kena gehoi dahulu, Nabi, nyantor gehoi dahulu. Lepas Jibril, oh Muhammad, yang dahulu gehoi katakan. Adalah kafe-kafe Yahudi. Ada kudata dalam bangunan umat kata dia ke Yahudi bangunan. Untung hana kata lo. Ya. Yang lawi kafe Nasrani. Ada kudata dalam lawi umat kata dia ke Nasrani bangunan. Yang kejibu, urang kafe-kafe Yahudi, kafe-kafe Nasrani, awaknya hana senang tu kita nyuruh urang katanya urang Islam itu bermacam cara ilah Islam. Sebagaimana Bapak Camat telah menyampaikan tadi. Islam sedang di mana? Hai pula. Di pula. Buat macam-macam tu, itulah orang Islam. Quran di balik, langsung ibu ayat Quran. Nah, buat ikat tu yang ikut balang salib. Lon aku pernah buka YouTube. Ipu dia budak tuliang bui gue mesti tu raya. Yang tuliang bui baru tu. Ikan yang kerak-kerak tu. Ipu lu tu orang dah. Ipu got ke bawah tabah. Ipu got ke bawah badi. Yang kesempat pun nama ipu buat berarti. Ini tuliang bui bawah tabah. Kini bukan kalau. Berarti baru. Yang tu kiban negara berlok orang Islam. Ya, begitu bukan Allah baik. Tadi penang ini nak tinggal. Anak aku. Bertanya orang Nabi Jibril, yang itu yang boleh nama yang beri nama yang boleh budak juga kena. Dipakai rantai jual. Sudah di Jibril. Oh Muhammad nak contoh dunia ni kaget Tuhan. Tapi dia tak dunia ni lazat ni ilmu manusia. Mana umat kata Muhammad punya berat besar dunia nyah nak tinggal di agama. Sumayang doa di jak majlis taklim haik Jumat haik ijah pakot berat cinta dulu tanya cinta dunia tapi berat ha anak mungkin ada cinta dunia kadu alam do tak do betul dunia tapi untuk ibadah tadi subuh tadi majlis taklim sambung silaturahmi lalu berat cinta dunia berat lalu buat bicara dia tak lewat juga dia tu ikut Pengu dekat. Ho! Cepat kau. Ya lah. Kau berat dapat ni lewat juga apa dengan itu? Ya kan? Tapi dua apa lima. Dia orang kecil dah dua apa lima. Gak tidak akan mengambil mesti di bentang lamu lima. Pro lima. Lima pada dua apa itu? Itulah kawan. Itu.
Jangan tambah lima waktu itu. Ikut dah lima. Mana naiku kau? Dah naiku pilih mau. Jadi kan baik lagi. Jadi kan. Baik tak bukan lagi. Awalnya ni ayat. Kemudian Nabi kita mau ke Masjidil Aqsa. Puput Nabi kita mau ke Masjidil Aqsa. Biar domimu. Sembahyanglah Nabi dalam Masjidil Aqsa. Ubena para malaikat doa sembahyang manum dalam Masjidil Aqsa sajan Nabi. Dia sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sembahyang gecok Nabi dan malaikat Jibril ibu ayah gebah bak bineh Masjidil Aqsa. Enggak ada mudah bayar. Bak bineh Masjidil Aqsa rumah tunggu tatut na bate sini ubinaya. Na anak ba anu bate bela. Abdi anu bate yang tu bukan. Na renyum sabah. Anak renyum yang 10 ni. Menyolam sejarah di pulang. Anak renyum dari muka renyum dari agak-agak. Baiklah nak pulang ni, betul-betul tepat. Nanti orang pulang ni boleh tengok di kampung. Dak inopi hana udah teku kampung hana mungkin yang di ramah ba dum di pulang ba. Nak ni udah dulu. Dia baca. Oh. Nya, ibu, pakai utoroyong. Kenapa beli utoroyong? Kau ni, nya kenapa beli utoroyong? Untuk dekat. Ubi, ya. Ibu ikhlas, jadi beliau punya. Anak perlu terbaik. Ibu ikhlas. Ya. Atuk kerja ni kemudian kuat anak ni tadi monte, nanti apa kata? Kuat bawah ini bentuk 50 dulu. Ya, lu pakai dah lu. Jauh lu pun ni yang kamu dalam. Kalau dapat lepuk bukan bukan. Baru digalang. Jadi itu dekat apa? Kalau tu tak boleh nanti ikhlas. Tu dah. Bapak. Kan nanti ngomong mana? Etna tak lebih. Atim dah tak. Ada hanya batai aja ibu karena renyum apa? Anak renyum tu sudah dalam sejarah itu 10 ni. Anak renyum 10 ni. Nak kalau ni belum. Mereka Jibril ada renyum, Zuhur Nabi Muhammad ada renyum. Dia tak ada Allah. Yang kami dia tak ada lagi. Kalau ni apa ya? Langsung ni malam. Gok macam tengok. Tak pernah ada poh 5 malam. Langsung poh dah. Dua Jibril. Lagian katuk buat langit. Kalau beri buat Allah Subhanahu Wa Taala buat langit 7 lapis. 7 lapis buat langit ibu ayah oleh Allah. 7 buah pintu langit. Ban 7 buah pintu langit dan nah 7 malaikat tukang jaga. Nah malaikat tu tukang jaga pintu. Lagi nan kata pak pintu yang pertama ibu dalam perlu berkesak pintu lagi Jibril. Dia tanya oleh malaikat tukang jaga pintu langit pertama. So tutup pintu dula malam. Dia jawab dari Jibril. Lon. So alon Jibril. Mansuh nija. Wahai Muhammad. So wajah Allah Subhanahu Wa Taala baru buka pintu. Han hantilah pintu dulu. Mesti buka. Solo, toro, lon, pak kampung, muntulang. Mana buka? Unai Jibril. Yang buka tengok ikut gaduh pukul demung dia. Ya. Waktu buka Muhammad diuji oleh Allah baru buka pintu. Kalau yang buka itu kami ada buka pintu pertama. Yang buka pintu tu bang kadang dia malaikat bukan dia pintu Nabi kita nyok ada dulu maka disambutlah Nabi kita nyok malaikat dengan ucapan mana tu kucing dia baca dengan ucapan Allahu Akbar. Lah kita mau Nabi. Lah kita mau Nabi.
Lagi yang pertama Nabi bak langit yang pertama tu, inam tu Nabi merupak monek tu kita tu. Nabi Adam. Keempat tu, bagus kalau Nabi Adam Nabi kita tu kamu, maka Nabi Adam duduk kepada Nabi kita tu dengan doa kebaikan. Simak juga ada habis. Lain bak langit yang kedua. Lagi yang pertama Nabi bak langit yang kedua ayah merupaklah Nabi kita tu dengan dua Nabi. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Bak langit yang kedua. Gede buat langit yang gede ya. Merumpak tiga Nabi cukup lagak. Gantung mana lawan. Nabi Yusuf. Lagak tak Nabi Yusuf. Buk nantang pada Nabi Yusuf. Nantang macam mana? Cik kena boleh tu. Lu pegah lagak bagi. Bah lagak. Mengat depan. Namun timbul dalam sejarah ni. Allah Subhanahu Wa Taala berpegak lagak tertentu. Dia berpegak lagak tu. Seretup, kenapa tu? Orang dia buat lagak oleh Allah seretup tu, gecok 50 lagak. Dah gecok 50 lagak. Orang buat Allah 50, gecok ke Nabi kita Nabi Muhammad. 50 buat lagak buat Nabi kita ni. Tinggal penduduk lagak. Tinggal 50 tu. Tinggal 50 tu, gecok 25 buat 50 dah. Gecok 25 buat apa? Gecok ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf 25 menujuk lah. Dan tanya mak ibu, selagak Nabi Muhammad kepada Nabi Yusuf. 10 go lagak Nabi Muhammad. Apa panggil dalam sejarah itu lagak Nabi Yusuf? Pegah lagak Nabi Yusuf itu ayat. Dibandingkan Nabi Yusuf dengan Nabi-Nabi yang lah. Nabi Muhammadnya Raja. Maibki. Tak. Nanti kau ibu. Dum Nabi Yusuf tengok 25 gujuk lagak betul dalam sejarah. Wakil masyarakat negara Mesir gujuk baladu la Allah. Masyarakat negara Mesir banyak. Wakil ada mandum ijak rumah Nabi Yusuf. Hidup balik rumah Nabi Yusuf. Hidup kan gurih nang ragam cik-cik Tuhan dah ambil niat tu. Dia buka pintu buat Nabi Yusuf. Yusuf buka pintu tak? Wakil buka pintu rumah Nabi Yusuf, dia duduk Nabi Yusuf buka pintu. Yusuf, kalau nanti kamu tengok. Ikut masyarakat negara Mesir. Waktu kalau Nabi Yusuf atau masyarakat negara Mesir tu, bina masyarakat negara Mesir kalau bantu-bantu buka Nabi Yusuf. Waktu kalau nak buka Nabi Yusuf ayat kurang yang gerak bantu. Kita ni memang tokoh betul. Anak payah baju, anak payah baju bu. Draw te kalau belum draw boleh. Dan dengar tu. Pakai kalau lon, dia apa draw? Yo dia ya awak dia. Dia jauh ni. Kan kalau belum, jauh ni di kang, kalau ni jauh di kang. Cara yang kaya yang kuno kaya. Kan? Padum tu tinggal lagak. Tinggal lagak 20 di. Yang kedua 25 ni ibu ayah pun tinggal yang mana. Baru betul-betul yang tu bagi itu bantu bulan yang namanya. Awak lu tu nak batu. Enggak batu cuak awe batu. Tegal sari batu. Pantai Cermen batu. Lu nak kena dulu kena. Yang kedua lagak ni, yang lagak ni. Lagak. Nabi Yusuf siji zalika pungo Nabi Yusuf. Itarik pada Yusuf baru dulu, teprik pada Yusuf. Ibakat kamu nak kamar, lepas pergi tu. Belum pitu orang tanya waktu tiba. Yang ketiga Nabi Yusuf tu sampai nak doa pengasih. Dengar orang doa pengasih. Ikulah awak ke doa pengasih. Wa nuru Yusuf fi wajhi faman ra'ani ahabbani. Nur Nabi Yusuf buat bukalun faman ra'ani dan sobat yang kalon ahabbani cinta ni. Lon nak doa. Kau boleh agak main dulu orang dulu. Dia tak. Dia buat langit dan kupur. Dia buat mesti mak bukan. Merompak dengan Nabi Idris. Dia buat langit dan kelima. Merompak dengan Nabi
Nabi Harun. Ge'ek buat langit yang ke-6, berupok dengan Nabi Musa. Ge'ek buat langit yang ke-7, berupok dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buat ayah Musa dia buat bintih buat. Ok lagi apa putih. Putih ok lagi apa putih. Nabi kita juga tanduri Nabi Ibrahim. Kita nak Jibril yang tahu orang tadi putih itu. Kita ni Nabi buat Jibril, jauh Jibril. Nama anak dia, kamu tahu tak? Nenek ada, nenek. Kan kena kian yang budak kan putih. Nabi Ibrahim, temannya. Tak berat putih oh. Jibril, hai Muhammad, manusia yang pertama putih oh dalam dunia yang Nabi Ibrahim. Yang anak betul pak ya. Ini tanya orang dia tu. Betul yang putih oh dalam dunia dijawab Nabi Ibrahim ya tanya orang. Ya, nanti dulu. Dah, dia itu berat sampai esok roh Sidratul Muntaha. Kalau sampai bilang apa ya? Jibril sampai hantar boleh waktu itu ayah. Gekal Jibril Muhammad, sudah rumah ni. Punya waktu sampai antu Allah belum. Dibagi pun bisa lebih tahun boleh. Oh kami, ngejok Nabi tanya oleh Allah. Ngejok oleh Allah Nabi tanya ayah apa? Dia duduk buat tamih aras. Ini mana buat? Waktu Nabi duduk buat tamih aras itu, badan Nabi betul-betul yo. Hai tidur tu makut tanu. Tapi ini luar biasa peristiwa Israel. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menembus angkasa selain Nabi Muhammad. Yang kita memakai hari kamu. Dia perjalanan langit, tapi Nabi kamu tengok iklannya. Tapi dia Nabi yo buat Nabi betul tu, jarum orang betul, lidah lebih hanya dua Nabi yo tak. Dia pegang buat ya, tengok yo Nabi tu, orang dia iya daripada semua titik lah bawah Nabi winyok tua. Dia kejut Nabi, hai, mengepiak kat dia. Dia pegang tu, waktu dia pikian oleh Nabi Ibrahim, hantam pernah dirasa oleh Nabi, du mangat dia. Mangat tak dia. Rupanya Allah dianggap Nabi kita ni ayat sebagai tamu Allah yang sangat mulia. Lepas jami ada Allah dengan tamu kita ini puluhan tahun hingga dah mangat hukumat bak lidah Nabi. Orang ni pikian baru ke lidah Nabi. Iwo lagi sok dong. Kata baru gemari Nabi dengan Allah. Nanti mana baik? Maka tahu habis ceramah. Gemari Nabi dengan Allah. Apa ke Nabi baik? Yang kontak ke Nabi mana? At-tahiyyatu lillahi wa salawatu thayyibat. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kadih mari tibuk Nabi Muhammad. Ngepegah ya Allah Muhammad. Lon ka pucuk gata dari dunia aku ek lu kumurpok lon. La in hana lon pucuk oleh dari lon ke gata Muhammad. Kenangan yang sangat berharga dari lon ke gata Muhammad. Nyopat oleh cok Muhammad. Lon wajib atau kata oleh ini dan lon wajib atau umat kata babandung. Cok oleh ini Muhammad. Betul ke dalam dunia bagi umat betul-betul siapa betul dia ubah pementulang oh. Bukan Nabi buat sampai Nabi ubah raya bumi tika-tika bapak. Raya ada bumi. Becak buninya keluar di bawah ni. Gawa dia Nabi. Kalau ada Nabi Musa tu, buat dengan dia benar. Nyampu di bawah Muhammad. Tubuh riang tu. Bertanya Muhammad, apa di bawah? Buni. Mana buni tu? Sembayang. Raya ada buni tu? Le. Kelam tak. Keluar. Baik dia betul. Yang kedua tanya terima kasih ke Nabi Musa. Yang kedua ni. Kita tanya laki terima kasih ke Nabi Musa. Ini tengok. Kekelam tak? Mat. Baik dia betul. Duduk ke? Cipta dulu. Betul. Waktu duduk bunyi cara Nabi Musa. Pakai buat. Kalau dalam bumi kami punyuk sembahyang 50 kau buat.
Tahu satu kan? Oh, Muhammad, dia betul. Pakau sayang tak umat kata. Umat kata umat akhir namun ada tak. Ubi tak. Hai buat yang 50 bahagia umat kata. Nyom yang terbayang 50 bahagia yang hidup umat kata. Nyawa yang umat kata hanya untuk you ada terbayang. Nyom apa? Kata nama ibu le terbayang 50 bahagia aku ni. Kata untuk you. Bang dia kata dia bukan terbayang. Oh. Assalamualaikum usalli. Assalamualaikum usalli. Assalamualaikum usalli. Pada betul ilmu. Pada betul kok. Pada betul kawin. Ya boleh. Pada betul kawin dah le tu ya. Lu bukan yang kau Muhammad ni tengok pendapat lu di bandara. Dari tu ni. Kita ni Nabi, kuku dia mesti ku dia. Sayang tak mak kata. Sebab dia boleh. Kan kuku dia aduh, dia katanya. Hai Muhammad, gata binasih Allah, gata orang yang paling disayang oleh Allah. Beda dengan kamu orang besar. Pun yang dua lagi yang hidup oleh Allah. Syak kuning, mereka punut ubang. Mereka ni punut apa punut? Kata ubang. Bukan anak yang kehidupan ya pulang kuning pun. Muhammad kedua alam. Nabi mana yang sama Allah. Kanya ya Allah ni masalah ni kalau tak tu. Kalau sayang maklumnya Allah gara-gara ini dosa ni. Umat lu dubi tak mak kita mu. Tapi kurang apa tu ya Allah. Allah disayangkan Nabi. Allah disayangkan Nabi tak? Lekun Allah Muhammad putar yang nyukut memang berulang. Tinggal di bawah dia ni lah. Lu putar tu tinggal uang ni di bawah. Hai Muhammad, yang lima buah watir yang tinggal kata. So yang kubut semua yang lima buah watir buat kulipatkan apa kujuk sabar lagi 50 buah. Ini tu Allah. Betul ni. Gue yang salah. Amat, tiba. Yang aku dulu. Buat lima aku dulu. Tinggal lima tu. Yang aku dulu. Oh, ini ya. Buat lagi aku dulu lah kita. Dan buat ini dong beli ni. Yang dia udah yang hendak buat teman dia di negeri itu tu. Sampai nanti. Itu. Macam bakal nak teman. Kan mana nak tarik ikut ke nanti mama dia. Nanti aku dulu. Jadi ngari. Sembahyang di bawah mata tak kubut ibu tengkung dijuk pada Allah siapa lagi di bawah tu bahwa yang kejut sembahyang baik tinggi. Kalau matahari condong berlalu pergi beradu ke ufuk barat. Kalau matahari condong berlalu pergi beradu ke ufuk barat. Pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan solat. Pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan solat. Tadi dah kita mewakili semua ibu orang rezeki anu-anu. Oh, kaya, batai-batai, ranting-ranting. Bina makhluk Allah yang dalam bumi itu diseru kepada kita manusia. Oi pegang lewatnya. Hai manusia yang nak hati bumi, baik ingat-ingat ya. Dan dengar dulu. Sembahyang limau pahlani monglo Tuhan suruh ada hamba. Sembahyang limau pahlani monglo Tuhan suruh ada hamba. Merunu berjelat kubut bersungguh yang pantang tubuh di kandung nyawa. Merunu berjelat kubut bersungguh yang pantang tubuh di kandung nyawa. Segala kubut semang merunu di Menurut dapat boleh di bandara pakai jadrikum buka, salah pakai jadrikum rinau. Dah kena berarti wudu, dah kena rukun qauli, dah rukun qalbi, dah rukun fi'li, dah sunat hayat.
Oleh kata bunuh waktu itu baru aku buat sembah. Waktu aku buat sembahyang buat ayah. Jadi kalau kurang cukup sembahyangan bek karak. Nanti karak sembahyang. Nanti kalau itu. Nah ini kalau belum praktek cukup mana pantai nomor mulai lagi. Mesti kata kamu buat tempat sembahyang. Lagi dan kadang ayah sunat ini kadang buat tempat sujud. Nama fokus. Yang sudah kamu akan waktu sembahyang mengat tu deh. Baik tinggal tu deh. Indong baik tinggal kanu, baik tinggal tempat indong nak lain. Ni buat kamu indong buat ya, teman. Ibu lagi nanti. Baik ingat kanu, baik ingat kelaku tempat laku dah. Untung dah kau. Berfokus. Ladu mana bukom itu? Ladu mana bukom orang tamu langsung. Jadi kita tu hidup macam bunyi melelo. Oh. Tak mungkin dia tak beringat hantu sampai tu nyawa nampak dia mungkin kan kata tidak tu cewek nak putih kata dia dia tidak kemudian dia mungkin fokus cinta lalu boleh tadi buat ayat tadi buat 47 butuh bayang rukun lah pertamanya dua lah. Mana dua lari? Kalau ni belum betul je. Lalu, kata bayar rukun lebar, baru rukun usal di fardhu al-maghribi salah sa'atin wa umadillah. Allahu Akbar. Di akhir pusat baru mik ina buat terang. Allahu Akbar. Kupul bukan menang. Lagi jangan nak buat tak murid. Menang bukan. Kupul bukan menang. Sebab kita tajak negara kota-kota maju buat ya. Manusia bermacam-macam dipraktek cara buat sembah. Tidak menacah budak macam-macam manusia sembah. Baik kata kutegur kau. Nyok kaitannya baru terpegang. Pokok tak kata kutegur kau. Igop nacik gu. Gop nagure ya ci. Nyapa? Lampunya anu le gure bu tunggu. Nagure ulu, ule. Ingat gure. Gure ulu. Kak. Kipas di sembahyang praktek di kota. Ini kan lu. Belum pernah baru di sembahyang pula masjid kita mau berdiri. Lepo itu dong. Lagi rukun mohbin rukun. Mau bila nak ni morok bukan. Jangan lu. Bukan apa, mana dia saya tu bayar. Kau tu jangan bukan. Yang lagi nak enak. Dan bilang aku. Mending cukup lakrak nyambut mungkin. Lepas duit dalam kamar. Dalam kamar. Ya. Tapi dia terbayang baik karat. Baik karat. Dan dengan mana itu? Karat. Ya. Budi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pergerakan Budi nanti ngawi bu tidak semua anak pergerakan lalu mulai itu kemarin berbang putuh apa dia ini orang punya yang apa dia apa tu tak mulai itu yang berbau ya biasa macam biasa mungkin lupa ini ngawi bu maka di sembahyang tak ingat manusia itu manusia itu orang yang paling hina dalam agama. Orang tinggal sembah. Contoh dulu. Nah, hina tak orang yang hina sembah. Jangan cuma contoh. Mesti kampung ibu pun nasi roh agama. Lu melampung beli bak gunung. Di melampung macam. Waktu kerja beli kampung buat ya. Lu batu ia semua di mana? Untuk ia tu disembah. Anak ia di dalam ini. Lu cok ia tempat di mana? Untuk beli untuk tu tempat. Kalau boleh untuk ia nanti mana? Macam-macam. Tidak kita begitu macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemutih parah. Jangan lupa. Kerja Pak Timah tengah muncul teman. Cok kedua sebab itu betul tidak.
Kubur tutup di berapa tutup di dalam ini. Ikannya yang belum nyampe kubur. Kubur. Kenapa lidahmu tutup? Pakon lidah kah tutup? Ijabut dia kubur. Saya gerah sekali. Berat tak gerah kubur. Kubur gerah. Gerah tak. Yang pegang agama ibu, ia ni adalah lebih tu sebenarnya. Guyujuk ke kubur. Guyujuk selamat, baik mati ke. Gaknya, dia kaya mau gimana? Yang tu dia agama itu. Oh, tengok mau dibagi ke bagi mana tu? Tengok kemudian tu nak tok di rumah, lu tu tidak. Tantu di lidah kubur. Kubur bari ulangnya gerah kecil, tapi ulang gerahnya ditinggal sebab yang dipegang agama. Ia yang hang video. Video tu semalam. Oma dan ku meninggal, bahning. Bahning. Belum tanya lagi ibu. So mulia ke gula ngomong anak tu. Mulia ke? Punya mulia ke gula. Ibu punya nak buat di rumah. Baik yak tu dah anak tu. Dia tu kemudian yak tu ke gula. Sembahyang baik tinggi. InsyaAllah kita ni akan bergulung Bandung nak sembah. Bandung nak sembahyang. Oh, tak terjadi hanya ibu buat sembahyang lampunya. Oh, urut akhirat akan merumpok dengan sebuah binatang. Nan binatangnya adalah hurai. Tadi enak tak kau Lekar Jibril, Quraisy. Oh, yang kedua tu kata macam kata yang kedua. Hai Jibril, yang kedua tu orangnya demita orangnya urang-urang yang hana bayar zak. Hana bayar zakat. Ibu kena menggawa. Kamu menggawa cik don, menggawa cik 7 buah kebun. Ni apa? 7 buah kebun. Kamu pada jamun ni. Pada ramos. Pada tinggung. Pada kebipai. Pada bom. Pada jagung. Dah terang dong. Oh, handuk. Ibu menggawa nama. Dah. Mesti ibu nama kau. Apa pada itu dah kelet, cok dah kelet ya, nyok buat tu. Baik kuno pengut aku. Baik mu kau tahu dah kelet. Hanya mu tahu lagi nak nak tu kelet nyok cok. Oh hana mu kau nak para aku buat, cok dah kelet tu buat, cok tu buat nyok buat tu. Hana para aku buat, nak para limo, cok dah kelet limo nyok buat tu. Hana kini mo warna kameng, cok dah kelet kameng nyok buat tu. Pak tengku. Hana dah kelet kameng, hana dah kelet tu, hana dah kelet limo, hana dah kelet padik. Nam katmu, cok dah kelet mu nyok buat tu. Allah tadi itu dalam Quran. Aqimus salat, sudah olehmu sembahyang, wa atuz zakat dan tunaikan zakat. Dan mengenau dia mana dia zakat, urau akhirat merumpok dengan binatang hurai. Nah, kata habis, lima tu. Yang tadi dua. Hurai si, yang kelih tu kata minta, yang kelih Haji Jibril lon minta orang lon azir orang urang yang jeb minuman yang mabuk. Ya, yang jeb minuman mabuk. Buat beragam purinau. Ada nama mabuk hadir, anak putih arak, anak putih minuman keras, termasuk ganja, sabu, Maka oleh sebab demikian tu ayat, ibu nak anak, bapa nak anak, lo nak anak jaga anak kita yang betul. Beruh terjun kena. Dan dengan ibu, jaga anak buat beruh anak ipit ganja, ibu ayah beruh anak ipadu sabu, beruh anak ijib, mana memabukkan. Pulang jamu jino cukup hek, jaga anak tuan apa mana habis lah guna lagi aceh. Nyo bukan. Jadi saya buat ayat. Jaga anak budak. Ya, buat ayat. Sebab harta yang paling berharga bagi manusia adalah anak. Ni apa kan? Nah, kalau menunjuk budak. Juga pribadi lo. Kalau menunjuk. Lo walaupun Allah minum apa anak. Dua ha? Punya bedon kadia anak dua apa. Tapi kedina anak lo apa kok ada ini. Di halu tak pecah anak lu apa? Ya apa? Ah, kalau lu lempat hal yang ceramah lu pula pribadi lu. Lalu kena buat. Anak lu yang Tuhan itu agam. Anak lu yang agam tu hobi main bola kaki sebalik lu. Lu juga kalau kawin galak nak main bola. Apa? Kublo bola anak lu tertuh mau lebih. Kublo di batu tertuh mau lebih. Lalam kamai main bola. Malam main bola. Bangi tak bola. Hati dah dah duduk bola.
Pujuk pengen lagi. Bak sabah huruf puhui anak lu. Nah, kena jak. Inan dah. Bukan anak. Nah, iya, aku yang kah lagi pujuk dulu. Orangnya kah patih bayar, nyoya kah anak. Handu kah ya nyoya. Lah hai muka. Bukan ada anak kah tak boleh. Jauh dan lon. Iya, lon cicit kah kamu yang nya anak dia. Ucap anak lo yang Tuhan bayar. Perintah Pak Abu Mahmudin Permula. Nanti Pak Permula. Kanan tu ni. Kayak buat kita mahali. Perjuat Tuhan dia yang penting anak dengan dalam pendidik. Tapi tadi lewat anak long pada menturi, tunjuk berkah, tunjuk berubah. Dan anak long Syahril Hamdi. Bulan kepujian. Karena lahir bulan Maulud, kubuh nanya. Nampak dia Abu Mahmudin Permula. Ya. Tampak ibu anak lor. Yang Tuhan. Yang tuluk anak lor inau. Kubuhnan Nazirah. Ijak sekolah MSN. Peng jajan di Pulau Ribe ya di bawah. Titip buah kujuk. Jauh peng. Jauh. Jauh ju. Jauh peng. Jauh. Titip buah. Bukan mana. Titip buah kujuk peng di Pulau Ribe. Bak sabah buah. Putes anak lor inau. Kadang withdraw ibu. Manda ku. Hana ni teh hanut. Lagi lor tes hanut. Tiba aku tengok tu, ucap kan di pohon yang baru, kukuh membunting rumah. Utuh kan. Ani kukuh putus, sambung berlatih bani tampil waraya. Aku menunjukkan sambung kalau anak imai. Tunjukkan ucap anak lipat, orang itu sambung. Ya, ucap kan, tak tahu. Pasti ucap kan itu kecil sambung. Ani kukuh aku, ingat lagi, sambung. Tanya, ya kata orang karakter anak. Ya, kalau tak bukan. Nyo hai terima ya kai. Nanti ai pulah kalau begitu. Ya, lun han kan kamu Malay ngomong. Ya anu jinung. Datanya ibu, na saban ni kan yo hobi jamun. Tadi waktu juk pen lima, kata dia protes mak ayah dia. Ada dia potong, mak kasugan ayah itu. Oh, kata ayah, lagi kata ngeri. Lagi kata ngeri. Lagi kata ngerimu. Belum ya, cik hirimu. Berapa? Nah, ada dua hirimu. Kalau lalu itu bini lagi dulu. Berapa? Waktu itu dah ada dalam hampir utama mana orang pun kebah lima ada. Nah, dia kita hiubi lagi. Waktu itu dia sekolah gijuk pen pon Rp5 megama berujuk. Kenapa 5 bulan tu? Dia bilang kami kamu berujuk, kamu berujuk bukan dipikir. Lo ni bukan pada ada tu Rp10 untuk pen 5. Lo tak sekolah. Pupuk kan Rp10 ngomong waktu dia mame. Kue hendak payah lo. OBB nu legok. OBB pa buat legok. Legok tak kira tak legok. Legok apa? Nalah 26 tahun hidup tadi. Mungkin mati itu. Legok. Ya betul. Tapi dia bahasa orangnya pun hanya tak protes. Hanya tak apa? Yang tak cok nak legok tak boleh nak lain hai tak. Mesti tak boleh kami. Legok. Alai. Cik mesti buat legok. Betul. Yang bahasa orangnya pun. Dengar ibu ayah. Orang jamun nama buka huruf. Saya itu bahasa dia tu. Bukan itu. Nama Tuhan menonton TV tapi. Tak yang dengar Pak TV bukan selingkuh. Memang dia nak boleh pun gawai dia cocok. Hai. Ni bukan Pak TV selingkuh apa. Fikir tahu tu apa? Engkau dengar. Kita ni cocoknya. Nek, nyan bahasa keren. Bahasa gamun dino maju. Oh, bahasa keren. Maka selingkuh berarti selingkuh yang ciret. Itu selingkuh ciret. Oh, tengok mu ciret. Itu yang mana apa ciret? Hai dia cuat duduk buat macam tu. Ikan jom itu mana lemah tak hidup. Dia mahal lemah kita lego selingkuh. Kan kadang tu kita nyok mak itu dia pun nak dah pikul. Kita wan ciret. Ya. Lom jak sekolah aku legok kuih. Duri legok. Mana duri? Legok lagi legok.
Jok dengan aku cik lah. Buku saya bawa banyak lah benteng tiga. Oh, tapi kau dah buku tu, kalau buku kan boleh. Lom jak sekolah mana bangku, ceruk ada dalam. Dalam bangku. Rumah sekolah mu budak ngobong ngobong. Ceruk tu kemudian kelu-kelu dah. Tok yang mai luar dah boleh dah. Kati cium tu boleh, baru dia perut. Buka dah baju dia.